dengan leher juga sebab I nak habiskan cepat-cepat. Kalau you guys ada skincare product yang tak okay dengan muka you pakailah kat leher dengan kat tangan. Formula tu boleh kasih putih ke? Kalau whitening I tak sure sebab I memang dah putih. Tapi brightening maybe you kena consistent lah. Tips hilangkan dark circle, I tak sentuh my eye lah. I tak guna any eye product. Barrier serum tu pakai bila? You pakai before moisturizer, after you bersihkan muka you. Selain skincare, you ada buat apa-apa rutin sihat tak? I make sure I tidur dapat 6 jam at least. Lepas tu I tak minum air manis. I minum air manis minggu sekali je. I tak makan nasi sangat. Pagi-pagi I breakfast telur. Lepas tu I 1 meal a day. Tu je. By the way, I pun pakai formula ni, tak tahulah nak proceed ke tak dengan biru sebab nak try yang pink. Maksudnya apa ni? You cut sugar ke? I taklah nak kata I cut sugar, tapi I control lah. Macam seminggu sekali I tak cut, I still makan kan, cuma control. Seminggu sekali I manis. Apa nama account yang guna gambar you tu? Nama dia Nayara Ginting. Nama pun macam apa. You pernah pakai braces ke? Tak pernah. So you nak try formula apa ni? I tak faham. Lip care, I pakai serum Toriden dengan Vaseline kat bibir. Sebab tak ramai orang, bolehlah I membebel tadi. Kalau 500 orang kan, tiba-tiba semua dengar I bebel. Biasa tidur ke berapa? Pukul 12. Tapi kalau I tidur lambat, I akan bangun lambat. I mean nak try pink tu, but I don't know if ingredients sesuai ke tak. Pink tu, kalau you dry skin, you tak boleh pakai selalu. You gua sha ke muka. I lupa. I gua sha muka juga. I guna ni. Ni I beli kat Alamanda. Kenapa I guna ni? Sebab pagi-pagi kadang-kadang muka I puffy. Lepas tu kalau I kerja pagi kan, I bangun lambat, muka I puffy, I urut muka. Vaseline warna pink ke? Warna pink. Warna pink boleh, warna kuning pun boleh. I guna dua-dua lah. Sebab warna pink kan nak habis, so I gunalah warna kuning ni juga. Nampak tak? I guna dua-dua. Can you see? Ya. Berat you berapa? 40. La Roche-Posay moisturizer tu you pakai bila je? Tu I pakai kalau I ada redness. Sekarang I tak pakai lah sebab kulit I okey je. Nak link gua sha tu? I tak beli kat online lah, babe. I beli kat Alamanda. Tapi search je gua sha, nanti ada lah. Watson or Guardian? Guardian. Sebab Guardian lagi murah barang dia. Guardian. Skincare kat Pimpos. Nak murah apa tadi? Height you berapa? I 160. Serum Lumi tu betul-betul okey ke you pakai? Okey, tapi jangan pakai selalu kalau you ada dry skin. Kenapa? Sebab dia kan ada niacinamide. Niacinamide dia tinggi, 10%. So nanti skin you dry. You pernah pakai braces tak? Kenapa orang asyik tanya pasal braces ni? I kena pakai braces ke? Thank you. Tutup pakai gua sha, malulah. Search lah TikTok. You batch 06 ke 07? Dua-dua bukan. Toriden pad tu okey ke? Okey. I suka gila pakai tapi mahal. So I macam control sikit. Sebab I tak suka sangat spend duit kat skincare. Faham tak? I lagi suka spend duit kat baju dengan makeup. Tu I lah. Moisturizer yang formula tu pink tu okey tak? Dia putih tak? Okey je. Tapi kalau nak memutihkan tu tak adalah. Dia brightening instead of whitening. Faham tak? Kalau muka you kusam then maybe boleh pakai. Ya. Dia taklah tukar shade muka you. Faham tak? Apa ke benda? I tengok hari tu ada produk ni. Dia pergi buat marketing. Shade dia dulu 05. Lepas tu dia pakai shade dia sekarang 03. Macam Tapi dia kata function product tu brightening. Faham tak? Tu bukan brightening, tu whitening. 08 kan? Ya. Toriden set tu okey tak? Set? Toriden set mana? Face wash, I pakai Face Rina.
Eye cream tak? Tak boleh. Mata I sensitif. I tak letak eye cream. Macam kak saya dari Thailand. Oh, hi. Face Rina yang mana? Yang biru. Biru tu semua kalau you dry skin you boleh pakai. Saya dari Indo. Salam kenal. Hello. Salam kenal lah. Waalaikumsalam. Ya, macam tu lah. Skincare dekat Pinpost. Face Rina function ku untuk hilangkan parut jerawat. Kalau parut jerawat, I guna La Roche-Posay. I guna yang anti-imperfection tu. Nampak? Nama dia pun anti-imperfection. I guna ni. Ni parut jerawat aku. Ni parut jerawat. Face Rina more tu nak tackle skin barrier you. Kalau parut jerawat, janganlah you guna Face Rina pula. Guna ni. Ambil berapa bulan? Ambil masa I rasa 18 tahun. Sebab I 18 tahun. Pasti orang Malaysia kan? Yes. Kalau hati berparut pakai apa? Banyakkanlah, dekatkanlah diri dengan Allah untuk reda dengan segala takdir. Face berapa lama okey? Berapa lama okey? Girl, you like treatment tak? Tak. Tidak. Kejap guys. Wait a minute. Akak pernah pakai braces ke? Tak. Guys, I nak end my life sebab I tak makan lagi hari ni. Biarlah, I nak makan kejap. First meal of the day. Bare face kah? Ya, bare face. Okay, bye. Nanti kita sembang lagi next live. Nanti tanya soalan Sebab I lagi suka jawab soalan dalam live daripada chat. Sebab I rasa kat chat kan orang rude lah. Orang berani nak rude. Faham tak? Tapi dalam live mana ada orang berani nak korang ajar. Bye. Love you.